Bila dah panas, tak ada buat apa, atas motor tak nak mengantuk, tak nak boring. Inilah kerja saya. Oi, 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 oi. Assalamualaikum. Hai korang, selamat petang. Okey, hari ni 12 hari bulan 6. 13 hari bulan 6. Hai, terlambat pula sorry. 13 hari bulan 6 tahun 2025. Saya tengah merekod video lah. Lama dah tak buat rekod panjang kan. Buat recording YouTube untuk long video punya konten. Asyik duk buat short je. Okay, macam biasa, hari ni saya nak ke tempat kerja lah. Ulang-alik daripada Dengkel ke Bandar Tasik Selatan melalui jalan-jalan biasa yang saya lalui sekarang ni. Jalan daripada Salak Tinggi masuk ke Cyberjaya, kemudian ambil Tol Max Highway dan teruslah keluar ke exit Bukit Jalil. Memang laluan biasa saya lah. Kebetulan hari ni saya kena masuk kerja petang macam biasa. Dan bila masuk kerja petang ni, cuaca luar ni panas. Bila dah panas, tak ada buat apa, atas motor tak nak mengantuk, tak nak boring. Inilah kerja saya. Oi, 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 oi. Hei, bah ni. Kita tengah sendok-sembang duk bercakap seorang-seorang ni, dia boleh makan jalan pula. Nyari. Okey, tang mana cerita tadi? Aduh, inilah masalahnya kalau ada benda yang jadi depan mata ni. Dah terlupa dah apa kita nak cakap tadi. Kerja petang, cuaca tengah panas ni, pukul 2.30 kot time sekarang ni. Lepas tu dengan cuaca panas, nak kata melampau tu entah lah. Tapi kalau dijemur tengah hari, kita kena sidai tengah hari ni, jenuh jugalah kan. Jadi nak mengelakkan daripada boring, nak mengelakkan daripada mengantuk, saya carilah masa, curi-curi masa sikit, buatlah video macam ni. Okey, topik apa yang nak disembangkan hari ni? Okey. Hari tu saya ada beli rantai minyak pula. Rantai motor lah. Saya beli rantai motor. Kebetulan rantai motor saya yang lama tu memang O-ring juga, jenama Pro Taper. Saya beli di Shopee. Memang Pro Taper yang original lah. Memandangkan dia punya packaging dia tu memang bukan yang cikai-cikai lah. Saya beli dekat Shopee je. Dan seller pun adalah seller daripada authorized seller juga. Dia memang claim kata memang bagus lah. Saya pakai lebih kurang dalam setahun juga. Setahun lebih. Bila dah pakai tu, biasalah bila dah sampai jemput jangka hayatnya tu, dia akan berbunyi lah. Bila bawa tu, dia akan macam bunyi seakan-akan rantai tu kendor. Tapi bukan kendor. Mungkin disebabkan dia punya O-ring dia tu, O-ring getah dia tu dah keras, dah tak boleh main. Bila duduk pusing rotation dia tu tak berapa cantik. Daripada mula saya pakai motor ni sampailah ke sekarang, saya memang pakai rantai motor jenis O-ring. Sebab saya ni jenis malas nak ketatkan rantai tu terlampau kerap. Yalah, motor saya ni hari jalan jauh, ulang alik KL Dengkel bukan dalam 100 km pergi balik. Bila dah 100 km tu, sehari tu kalau 5 hari kerja dah 500 km kan. Jadi kebarangkalian rantai tu nak kendor tu cepat. Dan saya ni jenis bila dah sampai rumah tu, saya pakai motor, saya parking, saya panggil gitulah. Time waktu saya rajin nak basuh motor, saya basuh. Tapi kalau kerja-kerja nak ketatkan rantai, minyakkan rantai tu, memang saya ni jenis malas, tangan tu nak berlemus. Jadi nak menyenangkan cerita, nak memudahkan cerita, saya pakailah rantai jenis O-ring. Okey, apa kelebihan pakai rantai jenis O-ring ni? Okay, kelebihan dia adalah dia tahan lama lah. Saya pernah pakai banyak jenis jenama, Pro Taper, RK, apa lagi yang tak ada jenama pun ada. Yang tak ada jenama tu dalam 6 bulan je bertahan. Nama je O-ring, tapi tahan dia tak adalah sampai setahun lebih. Tahan pun lebih kurang dalam 6 bulan je. Lepas 6 bulan tu dia berbunyi lah macam-macam, pelik-pelik. Kena pula berbunyi dia tu hujung bulan. Memang kita layan je lah bunyi tu kan. Selagi gaji tak masuk, kita dengarkan je lah. Okey, kelebihan dia itulah, dia tahan lama sikit. Kemudian tak payah kerap sangat nak ketatkan rantai. Sekali ketat tu, sekali kita buka, kita ketatkan rantai tu, dalam 2 minggu ke 3 minggu kau tak payah risau dah. Pakai aja kan. Tapi dalam masa yang sama tu, kenalah kita jaga juga rantai ni. Tak kira lah rantai O-ring ke, X-ring ke, double O-ring ke, kau kenalah juga tengok minyak kan. Okey, keburukan dia, keburukan menggunakan rantai O-ring ni, satunya adalah
Dia berat, memang berat. Kalau nak ringan, kalau motor VF3i ni kau kena pakai jenis rantai 428 O-ring lah. Kalau kau berani sikit, jenis hati keras sikit, kalau katakan nak pakai 415 terpulang. Sebab 415 ni dia kecil sikit berbanding 428. Tapi kalau motor VF3i ni nak pakai, tak ada masalah, pakai je, it's okay je. Risiko tanggung sendiri, itu je. Tapi pada saya jenis tak suka tanggung risiko. Saya pakai je lah, ikut pada spek kilang. Kalau kena pakai 428, pakai je lah 428, walaupun dia tu berat. Tak apalah, jenis saya ni jenis long distance, bukannya main speeding, jenis touring kan. Okey, bila dah pakai rantai O-ring ni, dia ni kena renyah sikit. Memang cukup renyah. Renyahnya sebab apa? Renyah sebab nak menjaga dia punya O-ring dia tu. O-ring dia tu dia terlampau, dia sensitif. Dia tak boleh terlampau kering sangat. Sebab bila dah terlampau kering sangat, kita jarang minyakkan rantai, dia punya O-ring tu dia cepat mengeras. Apabila mengeras, itu yang dia payah nak bertindak balas. Macam mengajar budak subjek kimia pula. Yalah, sebab tu bila kita nak mengurangkan kadar kecepatan dia untuk mengeras tu, kita kena selalu minyakkan dia. Apabila selalu minyakkan dia, dia lambatlah sikit. Saya ni terang-terang saya cakap, kalau saya bawa ulang-alik pergi kerja, 2 hari sekali tu memang saya akan minyakkan. Sebab tu saya punya rim belakang saya ni selalu berlemuh. Memang berlemuh selalu. Dah mengalahkan abang-abang rider Foodpanda dengan Grab pula. Kau tengok rantai motor dia, rim motor dia, rim belakang motor dia orang ni, semua jenis cepat kotornya. Yalah, satu hari 300 km, 400 km bawa motor atas jalan, ulang alik, rantai motor kena jaga. Bila rantai motor tak jaga, itu cepat rosak. Bila cepat rosak, owner pun koyak. Gitulah cerita dia. Bertabahlah rumah ya, nempuh jam. Depan tu ada aksiden tadi. Sabar. Relax. Hari Jumaat ni, hari Jumaat penghulu segala hari. Okey, kalau korang tanya saya, rantai O-ring jenama apa yang sesuai sangat pakai dekat motor VF3i ni? Sejujurnya saya jawab, kamu pakai je lah apa jenis rantai O-ring pun. Tetapi biarlah yang berjenama dan juga yang ada reference, orang kata history, maksudnya ketahanan dia tu kita dah boleh ukur dah. Contoh macam yang saya pernah pakai, saya pakai Pro Taper. Pro Taper ni kalau ikutkan jenama yang memang sangat-sangat sinonim dengan sukan motocross. Kalau korang tengok pada sukan motocross, dia akan pakai rantai jenis yang kena tahan. Kemudian sprocket dia tu jenis sprocket yang besar. Itu dia punya torque dia kena padu. So bila sukannya macam gitu, kena pakai rantai yang tahan lasak lah. So Pro Taper ni adalah salah satu jenama rantai motor yang sangat sesuai, yang boleh tahan lama. Proof-nya dah ada. Saya memang pernah pakai lebih kurang dalam setahun 3 bulan ke setahun 4 bulan, barulah saya tukar ke rantai yang lain. Okey, jenama rantai motor yang kedua, kategori O-ring. O-ring bukannya kategori chain biasa. Kalau O-ring, korang boleh cuba jenama RKM. RK ke RKM ke, saya sebenarnya jenama ni saya confuse. Kalau korang tengok pada gambar tu, itulah dia je. RKM ke RK ke, dia lebih kurang sama je kot. Saya memang tengah pakai rantai ni, baru je, lebih kurang dalam sebulan. Tapi sebelum ni saya pun memang pernah pakai. Saya pernah pakai juga rantai RK ni. Tahan lama juga, lebih kurang dalam setahun 4 bulan. Lebih kurang macam Pro Taper jugalah. Sampaikan dia punya penyambung dia tu kan, yang jenama RK ni, sampaikan dia punya jenama penyambung, dia punya penyambung dia tu yang ikat antara ring ke ring tu, sampai dah pernah terlucut dah pernah patah, dia masih lagi boleh berjalan. Saya sedar bila dia keluarkan bunyi, bila dia macam belaga dengan cover rantai kan, dia kita bawa laju dia tok dia bunyi ketak je kat. Apa bunyi macam ni? So saya pun bawa pergi bengkel. Bawa pergi bengkel check kenapa bunyi. Rupanya ada satu dia punya washer ke apa, skru dia lah yang tercabut, dah patah. Tapi nasib saya juga, luck saya juga, nasib baik dia tu tak tercabut. Sampai macam tu sekali kan. Saya layankan dia masa tu. Dia sebenarnya rantai O-ring yang jenama yang ketiga ni, dia tak ada jenama pun. Saya beli redah je dekat Shopee. Sebab dia kata rantai ni O-ring, kemudian rantai ni murah. Jadi lebih kurang dalam harga dalam 60 ke 70 ringgit macam tu lah. Tapi dia O-ring. Saya tak ingat jenama, tapi memang tak ada jenama lah. Yalah, waktu tu bangang sangat.
kita baru mula nak pakai motor yang apa? Motor yang CC Kak Chai Super Moped ni. So bila tengok benda murah dekat Shopee ni, mulalah kan kita nak cuba. Hati tu pun buat-buat nak cuba kan. So saya pakailah. Itu tak tahan. Dalam 6 bulan je macam tu. Dia cepat kendor. Lepas daripada kes itulah yang saya mula cari rantai jenama RK macam tu lah. Itu je lah yang saya nak share. Korang boleh tengok dekat ruangan description 2 jenama rantai motor O-ring, kategori O-ring ni sebagai reference korang juga. Kalau katakan korang jenis yang bawa motor kategori touring, bawa motor jauh, bukan touring lah, bawa motor jauh hari-hari lebih kurang dalam 100 km ke 150 km pergi balik, saya sarankan gunakanlah rantai motor O-ring ni. Dia tak payah kau nak ketatkan rantai tu terlampau kerap sangat. Kalau pakai O-ring apa, rantai motor biasa ni, dia cepat kendor kan. Bawa 100 ke 150 nak kena ketatkan rantai lagi kan. Bawa lagi kena ketatkan lagi. Kalau O-ring ni tak, kau pakai, kau ketatkan sekali hari ni, seminggu lepas tu ataupun 2 minggu lepas tu baru kau tengok balik. Kalau kendor barulah kau ketatkan. Dia tak susah, tak menyusahkan korang. Ini alternatif je. Tekok pada bajet juga. Kalau korang tak ada bajet, korang pakai je lah chain biasa tu kan. Tak ada siapa marah pun, saya tak marah pun. Atas diri sendiri lah kan, atas kemampuan. Ada duit lebih, pakailah O-ring. Kalau ada duit lebih lagi, pakailah X-ring. Nampak? Nampak dia racun? Nampak tak dia racun? Steady bang bawa HADB 750. Pandai hormat hari ni. Okeylah, sampai di sini saja dulu. Saya nak berceloteh panjang dengan korang. Sekadar perkongsian je hari ni untuk kebaikan dan manfaat korang. Kepada korang yang baru pertama kali menonton video ini, korang boleh tekan butang like. Dalam masa yang sama, korang tekan butang subscribe dan juga butang loceng agar korang tidak terlepas video-video terbaru ataupun info-info terbaru daripada saya. Okey, kejap lagi saya nak keluar di exit Bukit Jalan. Kita jumpa lagi. Adios amigos, jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.